Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk satu topik yang sangat menarik. Bab 8, taburan penduduk di Malaysia. Pernah tak awak semua terfikir, kenapa Kuala Lumpur tu sesak sangat, penuh dengan orang, tapi bila balik kampung, rasa lapang je? Jom kita bongkar sama-sama apa rahsia di sebalik semua ni. Baiklah, ini dia apa yang kita akan cover. Mula-mula, kita kenal dulu apa itu taburan penduduk. Lepas tu, kita akan tengok faktor-faktor utama, physical, ekonomi, social dan governance. Dan akhir sekali, macam biasa, kita buat rumusan dan saya akan bagi satu soalan best untuk awak semua fikirkan. Dah sedia? Jom. Okey, bahagian pertama, mengenali taburan penduduk. Padat ke, sederhana atau jarang? Persoalan yang saya tanya tadi kan. Kenapa KL tu padat, tapi tempat lain lapang? Inilah dia. Kita akan mula jawab soalan ni sekarang. Jadi, apa sebenarnya maksud taburan penduduk ni? Senang je. Ia merujuk kepada cara atau corak sebaran penduduk kita dekat satu-satu kawasan. Ada tempat yang orang duduk rapat-rapat, ramai, dan ada tempat yang orang duduk jauh-jauh, tak ramai. Itu je konsep asas dia. Mudah kan? Untuk kita nampak gambaran besar, cuba tengok data tahun 2016 ni. Masa tu, penduduk Malaysia dianggarkan seramai 31.7 juta orang. Banyak tu. Tapi, yang paling penting untuk kita faham, 31.7 juta orang ni tak duduk sama rata di setiap negeri atau daerah. Tak, sebarannya sangat-sangat tak sekata. Okey, dekat sini kita boleh nampak dengan jelas 3 kategori kepadatan penduduk. Tengok yang pertama, padat. Ini macam dekat KL, Shah Alam. Ada lebih 200 orang dalam setiap 1 kilometer persegi. Cuba bayangkan satu petak, 1 kilometer kali 1 kilometer. Ada lebih 200 orang. Memang sesak. Lepas tu, kita ada sederhana, macam dekat Dungun. Antara 50 hingga 200 orang. Masih ramai, tapi lebih selesa sikit. Dan akhir sekali, jarang. Ini macam dekat Kapit, Sarawak. Kurang daripada 50 orang je. Nampak tak beza dia? Sangat ketara. Jadi, persoalan utamanya sekarang, kenapa? Kenapa ada tempat yang padat gila dan ada tempat yang sunyi sepi? Mesti ada sebab dia kan? Jawapannya ada pada beberapa faktor penting yang kita akan kupas lepas ni. Dan untuk mudahkan awak semua ingat, saya ada satu akronim power. Ingat je perkataan ni, FSG. Apa tu FSG? F untuk physical, E untuk ekonomi, S untuk social dan G untuk governance. Ingat je FSG ni, confirm awak akan ingat 4 punca utama kenapa taburan penduduk kita jadi macam sekarang ni. Jom kita bedah siasat satu-satu. Kita mula dengan F iaitu faktor fizikal. Apa benda ni? Senang cerita, ia pasal keadaan semula jadi bumi kita. Pasal tanah, pasal bukit bukau, pasal sungai. Benda-benda yang alam dah sediakan yang menentukan sama ada satu tempat tu best ke tak untuk kita tinggal. Okey, tengok perbandingan ni. Jelas sangat. Sebelah sini, tanah pamah. Kawasan yang rata, macam dataran Kedah Perlis. Sebab dia rata, senanglah nak buat rumah, nak buat jalan raya, nak tanam padi. Sebab itulah orang suka duduk sini. Tapi, bandingkan pula dengan tanah tinggi. Kawasan berbukit, bukau, curam, nak bina apa-apa pun susah, kos pun melambung tinggi. Jadi logiklah kan, kenapa tak ramai orang pilih untuk tinggal kat sana? Bukan setakat tanah je, air pun faktor besar. Kawasan yang dekat dengan laut atau sungai, macam dekat Besut, Terengganu, memang jadi tumpuan. Kenapa? Sebab senang nak jadi nelayan, nak bercucuk tanam. Dulu-dulu, sungai macam Sungai Rajang tu ibarat highway utama untuk perhubungan. Tapi, tak semua kawasan berair tu orang suka. Contohnya, kawasan Paya, macam dekat Tasik Chini. Susah nak bina rumah, susah nak bergerak, jadi penduduknya pun kurang. Okey, F untuk physical dah settle. Sekarang kita masuk huruf kedua dalam FESG, E untuk ekonomi. Yang ini faktor penarik yang paling kuat. Macam pepatah cakap, di mana ada gula, di situ ada semut. Maksudnya orang akan pergi ke mana saja yang ada banyak peluang kerja dan sumber rezeki. Tengok ni, jelas sangat kaitannya. Kawasan perindustrian macam Shah Alam atau Bayan Lepas, kilang banyak, kerja pun banyak. Orang pun berpusu-pusu datang. Sama juga macam kawasan pertanian yang subur atau kawasan yang kaya dengan minyak dan gas macam Kertih dan Miri. Semua tempat ni seolah-olah macam magnet besar yang tarik orang untuk datang, kerja dan bina hidup kat situ. Baiklah, kita dah sampai ke dua faktor terakhir FSEG.
S untuk social dan G untuk governance. Kita boleh tengok dua ni sekaligus sebab ia saling berkait. Selalunya bila ekonomi satu tempat tu dah maju, kemudahan-kemudahan sosial akan menyusul dan kadang-kadang kerajaan pun akan masuk campur untuk rancang pembangunan dengan lebih baik. Faktor sosial ni senang je. Ia pasal kemudahan yang buat hidup kita best. Contohnya, jalan raya yang elok, internet laju, hospital, sekolah dan terutamanya universiti. Tengok macam Bangi sebab ada UKM, Skudai sebab ada UTM. Tempat-tempat macam ni jadi tumpuan sebab semua benda ada. Yelah, siapa tak suka duduk tempat yang serba lengkap? Betul tak? Dan yang terakhir, G untuk governance. Maksudnya, perancangan atau dasar kerajaan. Kerajaan ni ada kuasa untuk ubah corak taburan penduduk. Contoh paling power, Putrajaya. Kerajaan bina pusat pentadbiran baru, terus beribu-ribu orang pindah ke sana. Atau rancangan Felda yang buka penempatan baru di kawasan-kawasan pedalaman. Tapi, kerajaan juga boleh buat sebaliknya. Macam bila mereka wartakan satu kawasan tu sebagai taman negara. Tujuannya untuk pemuliharaan, jadi secara automatik kawasan tu akan kekal kurang penduduk. Baiklah, kita dah sampai ke penghujungnya. Jom kita buat rumusan pantas supaya semua poin penting tadi betul-betul lekat dalam kepala. Jadi, apa takeaway paling penting hari ini? Ingat satu benda ni. FESG. Ulang sekali lagi, FESG. Physical, Economy, Social dan governance. Empat-empat inilah punca utama yang menjelaskan segala-galanya tentang kenapa ada tempat yang padat dan kenapa ada tempat yang jarang penduduknya di Malaysia. Dan yang paling penting, kena faham yang faktor-faktor ni bukan kerja sorang-sorang. Dia macam satu pasukan. Contohnya, ada tanah rata, physical. Maka orang pun datang bertani, ekonomi. Bila dah ramai, kerajaan pun bina sekolah dan hospital. Social and governance. Nampak tak? Semuanya bersambung dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan awak semua dengan satu soalan. Cuba pandang sekeliling kawasan tempat tinggal awak sekarang. Guna balik formula FESG yang kita belajar tadi. Cuba fikir, dalam 20 tahun akan datang, apa agaknya akan jadi pada kawasan awak? Lagi padat? Atau mungkin sebaliknya? Fikir-fikirkan. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih semua.